Okay, hai, Assalamualaikum. So, kat depan cik tangga ni kita sedang nak membeli benih ikan talapia ikan talapia. Okay. So, ikan kat sini dia kira seekor 15 sen. Okay. Kita ambil 1000 ekor. Okay. Mudah-mudahan ikan yang kita beli ni hidup, sihat dan membesar dengan semuanya. Kematian tu kurang. Ni kita tunjuk kat korang. Tu. Okay. 15 sen. Kita sekarang berada di mana? Di Jelebu, Simpang Pertang. Nama kedai Tong Tai. Okay. Alright. Bismillah. Okay. Alright. Ni. Benih ikan talapia. Okay. Jom kita kira dulu. Okay, macam biasa, lepas dia dah tangkap, dia akan letak kat kawasan pengasingan di mana diorang akan kira 1000 ekor dengan menggunakan pinggan. Okey. Sama ada 22 atau 55. Okey. 1000 ekor. Ni abang ni tengah kira Ini ikan kita. Comel-comel ikan kita. 15 sen ni. Ini berapa inci ya? 2 inci. 2 inci. 2 inci 15 sen. Okay. Kita nak masuk kat kolam kita. Alright. So kita bagi masa sikit untuk diorang kira. Sebab cik tangga suka beli kat sini sebab diorang kira kita boleh lihat. Tu. Nampak? Tu. Okay, mudah-mudahan ikan yang kita beli ni kita lepas kat kolam kita ni, semoga ikan kita semua sihat. Ikan kita kurang kematian. Kalau nak kata mati tu mungkin ada, mungkin tidak. Tapi kita bertawakal. Selalu orang cakap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. So kita bertawakal. Okey, sekarang ni proses diorang tengah kira ikan dulu. Banyak kan. Sebenarnya kita ambil 1000 je. Yang selebih tu ada orang lain juga. Okey, sebab apa? Sebab kat sini kita tunjuk kat korang. Tu. Banyak tu. Ni. Ini untuk warga Kuantan, Pahang. Dia ada ikan baung, ikan patin, ikan talapia. So diorang dah siap packing. Nanti diorang akan call orang tu boleh datang. Macam tu. Okey. Alright. So kita kira dulu. Okay, so inilah tempat dia buat pembenihan, yang mana anak dia yang dah terhasil jadi baby ikan. So dia akan letak kat dalam ni lah. Tu. So siapa cakap menternak ikan ni tak ada risiko? Banyak risiko tu. Nampak tu yang putih-putih tu. Tu. Nampak? Ada je yang mati. Tak semua yang hidup. Macam cik tangga cakap lah. Tapi kita bertawakal. Ni ikan kat depan cik tangga ni, ikan yang belum boleh dijual. Diorang tak jual kerana ikan ni diorang akan jaga sehingga ikan ni betul-betul kuat antibody dia lah. Maknanya kalau kita jual kat customer tu puas hati. Ikan yang korang beli dekat sini, kematian ikan tu kurang. Macam tu. Sebab bila dia buat macam tu, so pembeli yang beli, yang baru nak mula menternak apa semua, ikan dia rasa happy lah. Sebab ikan dia semua hidup. Macam tu. Okay, ni seronok kan. So jadinya stok banyak, tapi mungkin ambil masa. Okay, tapi kat sini boleh korang datang untuk beli. Jangan risau, memang ada. Alright. Nampak tu, syoknya. Yang mati tu tak matilah. Macam tu. Yang hidup teruskan hidup. Dia buat macam ni je. Kolam, dia letak motor, ada air pancut. Macam tu. Okay. Alright. So jom kita pergi tengok induk dia pula. So kat depan kita ni pula ada ikan induk lah. Di mana ikan yang kat dalam ni cik tangga pun tak diberi pendedahan sangat. Jadinya ikan kat dalam ni dia campur jantan betina. Tapi jantan berapa ekor, betina berapa ekor kita tak pasti. Mungkin 70% betina, 30% jantan. Macam tu. So dekat sini lah. Bila ikan ni dah mengawan apa semua, barulah diorang buat pembenihan. Kawasan dia sama je. Dia buat kolam, letak pump, letak macam tu. Jadilah air pancut. Okay. Di sinilah bermulanya anak-anak benih. Sebab
kat sini dia tak beli benih luar masuk sini, tak. Dia buat pembenihan ikan. Kalau ikan habis. Kalau ada, dia bagi tahu ada. Macam tu. Seronok korang tengok banyak dia punya ikan induk. Okay, alright. Tadi cerita nak beli 1,000 je, tapi bila kira-kira balik, alang-alang tu kita tambah lagi 1,000. So 1,000, 2,000. Kat sini ada yang besar sikit, 25 sen. Okay, yang ni ada 100 lebih. Lepas tu kita ada ambil patin sikit, dan kita ada tambah lampam sikit. Patin 200 ekor, lampam pun 200 ekor. Okay, kat sini lah ni. Macam biasalah, kita tunggu dia bungkus. Alright. Okay, itu saja perkongsian Cik Tangga dekat kawasan kita beli ikan benih. Okay, dah siap. Alright. Ni dia punya signboard. Dulu signboard dia yang atas tu, Tong Tai Fish and Feed Supply. So sekarang ni nombor telefon pun ada. Apa-apa kau boleh contact dia. Okay, alright. Nanti dah sampai simpang ni, kau straight je. Okay, kita berada di Jelebu. Okay, jom kita balik. Okay, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okay, terima kasih.